Halo, selamat pagi semua. Okey, ni Ali Mertin 1 MPV. Inilah Hyundai Starex 2.5 Auto tahun 2019, register tahun 2020. Okey, kereta ni sudah siap-siap baru, satu body okey. Kereta sudah cantik ah. Okey, demonstration engine, gearbox sama suspension kita sudah test semua. Masih dalam condition yang cantik lagi okey. Lampu semua lagi okey, cantik okey. Lagi Starex ni owner sudah tukar sport rim okey. Kalau yang tak minat kita boleh datang ke sana test okey. Hyundai Starex ni boleh buat loan bank, loan kredit atau cash pun boleh. Okey, cantik. You boleh datang ke satu kita test, kita bincang pasal loan atau cash. Okey, ni lampu depan dia okey, cantik lagi. Salon depan semua okey. Lagi bawah dengan spotlight dan daylight. Okey, ini dengan tayar, dengan rim. Okey lagi. Okey, kita cushion dalam. Cushion dalam dia pun masih lagi okey. Function dia semua lagi okey, tak ada masalah. Aircon sejuk, radio okey. Dashboard okey, cantik. Steering okey lagi. Alright, dia seat full leather seat okey. Seat pun okey. Cantik. Okey, kita belakang. Seat belakang dia sama juga masih okey, cantik lagi. Di sini ada aircon semua. Seat yang belakang dengan belakang sekali ya. Pun okey lagi Okey, depannya macam ni. Kalau minat boleh datang ke saya tengok. Thank you. Pro 2 Myvi 1.3 Auto SE 2010. Harga cash 14,800 sahaja. Kereta ni hanya boleh beli cash dengan loan kedai sahaja guys. Okey. Kereta kita dah cat baru. Condition cat dia memang masih cantik lah, masih lawa lah. Okey. Tayar pun okey, masih cantik. Tengok lampu depan pun masih berkilat, masih lawa lagi. Condition luaran memang terbaik. Kereta ni bebas banjir, bebas aksiden. Okey, jom kita tengok bahagian dalaman. Cushion dia okey, masih okey lagi. Masih cantik, tak ada koyak, tak ada calar. Bahagian dalaman, saya tengok kat sini, masih kemas. Okey, bahagian depan pun sama. Cushion okey, cuma kotor sahaja. Kita boleh cuci lagi. Panel depan, dashboard depan masih baik lagi. Tahun 2010, harga murah guys, 14,800 saja untuk harga cash. Okey, engine, gearbox, suspension masih okey. Berminat boleh PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Halo, selamat pagi semua. Okey, ni Ali Mertin satu kereta. Inilah Toyota Camry 2.0 Auto G-Spec tahun 2010. Okey, kereta ni sudah siap cat baru satu body okey. Kereta sudah cantik Alright, demonstration engine, gearbox sama suspension kita sudah test semua. Masih dalam condition yang cantik lagi okey. Lampu semua lagi okey, cantik Okey, nombor pun cantik Okey. Kalau ada minat kita boleh datang ke saya tengok tak test okey. Toyota Camry ni boleh buat loan kredit, loan kedai atau cash pun boleh. Kita cantik, you boleh datang ke saya tengok kita test, kita bincang pasal loan atau cash. Alright, ni lampu depannya okey, cantik lagi. Salon depan semua pun okey, cantik. Lagi bawah sini ada spotlight. Okey, ini di tayar dengan rim pun okey lagi. Okey, kita condition dalam. Alright. Condition dalamnya pun masih lagi cantik okey. Ini function semua okey, tak ada masalah. Aircon sejuk dia okey. Dashboard pun okey, cantik. Steering pun cantik lagi. Alright, dia seat full leather seat okey. Lagi tak electric seat control sini. Okey, sini pun boleh control sebelah. Seat pun cantik. Okey, kereta belakang. Seat belakang sama juga. Okey, cantik lagi. Lagi belakang sini ada aircon. Okey, depannya macam ni. Kalau minat boleh datang ke saya tengok. Thank you. Audi Q5 2.0 Auto tahun 2011. Harga cash 22,800 sahaja. Kereta ni hanya boleh beli cash sahaja guys Beli cash dengan loan kedai sahaja. Color merah, color masih cantik, masih menarik lagi. Tayar okey, pun okey, masih boleh pakai lagi Tayar depan, tayar belakang, tayar depan pun okey, masih cantik okey. Original sport rim lagi Lampu depan dia, bahagian depan memang masih cantik, masih menarik okey. Color memang masih cantik lah. Tak ada yang kemek, tak ada yang calar, masih lawa lagi. Kereta ni bebas banjir, bebas aksiden. Okey, let's go kita tengok bahagian dalam.
tengok bahagian dalam dia. Okay, cantik. Condition pun masih lawa, masih kemas. Okay. Okay, bagi depan. Okay, cushion bagi depan pun cantik, lawa, kemas, dashboard semua okay. Kilometer saya boleh tengok kat sini 236,000 kilometer sahaja Okay. Condition luaran dalaman memang masih lawa lagi. Engine, gearbox, suspension masih okey. Peminat boleh PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Mercedes-Benz GLC 300 2.0 Auto tahun 2022. Harga cash kita nak offer 189,000 sahaja guys. Kereta ni masih juga boleh buat loan, bulanan terendah 2,400 plus dekat 9 tahun. Okey, kat sini hujan lebat guys, saya dekat JB. Okey, kita review saja kereta. Okey, Mercedes-Benz GLC 300 cat cantik, tahun baru lagi 2022. Tayar original sport in. Okey, bahagian depan tayar pun okey, masih boleh pakai. Lampu semua okey Kereta ni masih lagi ada warranty setahun. Untuk engine, gearbox dengan suspension. Mercedes-Benz GLC 300 berminat boleh datang kedai saya untuk test drive kereta. Okey, bahagian dalam memang cantik, memang premium, nampak executive. Okey, nampak premium. Cushion memang sangat-sangat cantik lagi. Bahagian depan pun sama, cushion masih baik, cantik, kemas. Dashboard, panel depan semua okey. Tak ada masalah. Steering, aircon pun masih sejuk, kita dah check. Engine, gearbox, suspension masih okey. Peminat boleh PM phone number saya kat atas. Thank you so much. BMW 535i Grand Turismo 3.0 Auto tahun 2010. Harga cash 32,800 saja. Kereta ni hanya boleh beli cash sahaja guys. Tahun 2010, cat luaran memang masih cantik, masih lawa lagi Okey, kita pusing keliling, kita tengok lampu okey, masih baik lagi. Bahagian sini pun masih cantik lagi Body dia pun masih cantik, masih lawa. Kereta ni bebas banjir, bebas accident. Okey, inilah dia bahagian dalaman. Cushion, kita tengok tak ada koyak, masih kemas, masih cantik. Okey, bahagian dalaman dia memang masih kemas lagi. Oh, kat atas dia ada sunroof Ada sunroof guys. Okey, ni dia bahagian depan pun sama, cantik. Cushion tak ada koyak, tak ada yang salah, masih lawa lagi. Panel depan, dashboard depan, panel semua masih berfungsi dengan baik. Engine, gearbox, suspension masih okey. Berminat boleh PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Pro 2 Arus Advance 1.5 Auto tahun 2020. Harga cash kita nak offer 48,800 sahaja. Kereta ni masih juga boleh buat loan, bulanan sendah 600 plus dekat 9 tahun. Okey guys, jom kita tengok condition luaran dia. Cat cantik, masih lawa, masih kemas lagi. Tayar bahagian belakang pun masih tebal lagi Bahagian depan pun sama, masih boleh pakai. Tengok lampu depan cantik, tahun 2020. Kita masih lagi warranty setahun untuk engine, gearbox dengan suspension. Okey, Pro 2 Arus Advance, kereta untuk family. Kereta ni bebas banjir, bebas accident. Jom kita tengok bahagian dalam. Okey, cushion dia masih cantik, masih lawa. Bahagian depan pun sama, masih cantik. Okey, ni bahagian depan dia. Cushion tak ada koyak, tak ada yang calar. Full leather seat, cantik dashboard, panel depan steering masih baik lagi. Engine, gearbox, suspension masih okey. Berminat boleh PM phone number saya kat atas. Thank you so much.
Mini Cooper Countryman 1.6 Auto tahun 2015. Harga cash 52,800 sahaja. Okey, kereta ni masih juga boleh buat loan. Bulanan serendah 900 plus ikat 7 tahun. Okey guys, color biru, color cantik. Kereta memang laku keras. Ramai yang cari kereta ni guys Okey, condition cat dia masih cantik. Masih lawa. Okey, kita tengok Tengok dekat. Memang masih cantik okey, masih lawa lagi. Okey, tayar okey, masih cantik. Tayar depan belakang pun masih cantik. Okey. Tengok. Kita tengok dekat guys. Tengok dekat. Okey, ada cala tak? Okey, saya tengok kat sini memang tak ada cala. Kalau ada cala sikit-sikit saya akan beritahu Saya akan bagi tahu condition kereta memang masih mantap lagi. Mini Cooper Countryman. Okey. Kereta ni bebas banjir, bebas accident. Okey, kita tengok bahagian dalam. Tengok. Cushion cantik. Okey, boleh tengok sendiri. Masih kemas. Tengok masih lawa lagi. Bahagian depan. Okey, cushion pun okey. Cushion dia kain masih cantik, lawa, dashboard pun okey, cantik. Panel depan semua masih cantik. Dia pakai push start button. Engine, gearbox, suspension masih okey. Peminat boleh PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Honda Civic 1.5 V-Spec tahun 2023. Okey. Harga cash 128,000 sahaja. Kereta ni masih juga boleh buat loan. Bulanan serendah 1,600 plus ikat 9 tahun. Okey, siapa tu cari Honda Civic tahun baru 2023 lagi guys Ini dia ada satu. Condition cat dia okey, masih cantik. Tengok lampu dia macam ni. Okey, tahun 2023. Condition luaran memang masih mantap lagi. Kereta ni bebas banjir, bebas accident. Okey, bahagian dalaman dia masih kemas, masih cantik. Condition dalaman dia memang nampak baru guys Masih mantap lagi. Bahagian depan macam ni, cushion pun masih baik, masih cantik, condition macam baru lagi guys Tahun 2023, baru 2 tahun saja guys. Okey, panel depan, dashboard depan semua masih baik, masih berfungsi dengan baik. Engine, gearbox, suspension masih okey. Berminat boleh PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Halo, selamat pagi semua. Okey, ni merekomen satu kereta cantik baru masuk. Inilah Honda City 1.5 Auto V-Spec tahun 2021. Okey, kereta masih cantik lagi. Dia punya condition engine, gearbox sama suspension kita swap test semua. Masih dalam condition yang cantik lagi. Condition cat semua lagi okey cantik skirting semua sudah ada. Lampu semua pun okey cantik. Kalau ada minat kita boleh datang ke desa tengok dan test Honda City ni boleh buat loan bank, loan kredit atau cash pun boleh. Kereta okey cantik. Kita boleh datang ke satu kereta test kita bincang pasal loan atau cash. Okey, ni lampu depan ni cantik Salon depan semua pun okey. Lagi bawah sini ada spotlight. Okey, ini tayar dengan rim pun okey cantik lagi. Okey, kita condition dalam. Condition dalam dia pun masih okey cantik ni pakai push start ni function semua okey cantik. Aircon sejuk, radio okey, dashboard okey cantik, steering okey cantik. Lagi ada pedal shift. Okey, dia masih full leather seat seat pun okey cantik. Okey, katak belakang boleh. Seat belakang dia sama juga. Okey, cantik. Lagi belakang sini ada aircon juga Depan ni macam ni. Kalau minat boleh datang ke sana tengok. Thank you. Halo, selamat pagi semua. Okey, ni cuma satu kereta. Inilah Mazda 6 2.5 Auto secara aktif tahun 2015. Okey, kereta baru masuk, masih lagi cantik ni kereta Dia punya condition engine, gearbox sama suspension kita sudah test semua, masih dalam condition yang cantik lagi. Condition cat semua lagi okey cantik Lampu semua pun masih okey cantik lagi. Kalau ada minat kita boleh datang ke saya tengok dan test Mazda 6 ni boleh buat loan kredit, loan kedai atau
cash pun boleh. Kereta cantik ah. Dia boleh datang kedai Catok, kita test, kita bincang pasal loan atau cash. Okey, ni lampu depan dia. Okey, cantik lagi. Sarung depan semua pun okey. Lagi bawah sana sekolah. Okey, ini dia layar dengan wheel. Okey, cantik lagi. Okey, kita fashion dalam. Kondisi dalam dia pun masih lagi okey, cantik okey. Dia punya function semua lagi okey, tak ada masalah. Lagi dia punya gear boleh tukar mode-nya. Okey. Aircon sejuk dia okey. Dashboard okey, cantik. Steering pun okey, cantik. Dan kita pilih shape juga. Okey, dia masih full leather seat okey. Ada electric control dengan memory seat. Lagi master seat ni dia pun ada sunroof dengan moonroof okey. Control dari sini. Okey, kita belakang. Alright, seat belakang dia sama juga. Okey, cantik lagi. Lagi belakang sini ada ikon juga. Depan ni macam ni. Kalau minat boleh datang kedai saya tengok. Thank you. Halo guys. Bersua lagi kita untuk kereta harga cash termurah di pasaran Johor Bahru. Okey, tadi saya dah review beberapa buah kenderaan. Okey, dia punya condition kereta dalaman luaran memang masih cantik, masih mantap lagi guys. Okey, saya ada lebih 500 buah kenderaan dekat kedai. So siapa yang nak beli cash boleh, nak buat loan pun boleh. Okey, nama bermasalah Chris Citos Blacklist pun boleh saya bantu. AKPK tak ada lesen pun boleh saya bantu, tak ada masalah. Okey, kedai saya dekat Desa Jaya, Johor Bahru, tak jauh daripada IKEA Tebrau. Satu lagi kedai saya dekat Johor Jaya, Johor Bahru. Siapa nak trade in kereta pun boleh, tak ada masalah guys. Apa-apa kereta boleh trade in dekat kedai kita. Kita pun ada menyediakan loan kedai jugalah. Saudara, apa sahaja yang anda lakukan, buruk ke, baik ke, bagi orang lain, akan sentiasa ada ruang untuk mencerca anda. Fikirkan saudara.